Lelaki ni masuk market paling lambat tapi mampu menggoncang syarikat teknologi gerasi. Eric Yuan cuma seorang programmer daripada China. Dia bercita-cita nak jadi kaya. Tapi China ketika itu bukan tempat untuk bina impian teknologi. Eric buat keputusan untuk ke Amerika Syarikat. Dia mohon visa, ditolak. Mohon lagi, ditolak. Ulang lagi, ditolak. 8 kali ditolak. Mohon kali ke-9 baru lulus. Sampai di US, Eric jadi programmer biasa di syarikat Cisco. Ketika itu, Cisco ada software bernama WebEx untuk buat meeting online syarikat. Eric antara orang penting yang bina WebEx. Masalahnya WebEx penuh dengan isu. Video lag, audio putus-putus, user experience teruk. Eric minta bajet lagi besar untuk betulkan sistem, tapi bos dia tak ambil serius. Alah, guna nak meeting ya pun. Tahun 2011, Eric buat keputusan yang paling berisiko dalam hidup dia. Dia berhenti kerja, tinggalkan gaji besar. Dia bina syarikat sendiri. Dia bina Zoom. Prinsip Zoom cuma satu. Mesyuarat mesti senang, stabil dan tak menyusahkan manusia. Tak perlu terlalu kompleks, orang biasa pun boleh pakai. Pelabur ketawakan dia. Market dah penuh. Skype dah ada, Microsoft Link dah ada. Eric jawab ringkas. Skype untuk sembang, Link terlalu kompleks dan korporat. Zoom, klik satu button, terus boleh meeting. Fast forward pada tahun 2013, Zoom dilancarkan. Tahun pertama, sekitar 100,000 pengguna. Angka net sendiri tanpa iklan besar. Sebab Zoom diberi secara percuma. Kalau nak meeting lagi panjang, baru kena bayar. Kemudian datang tahun 2020, COVID. Dunia tertutup, jabat tutup, sekolah tutup. Dan dunia perlukan satu benda, cara untuk bekerja daripada rumah. Zoom meletup. Dalam masa beberapa bulan, pengguna naik ratusan juta, saham melonjak. Eric Yuan jadi bilioner. Eric Yuan tak bina teknologi baru, dia dengar masalah manusia. Dan bila krisis terbesar dunia datang, manusia tak cari jenama yang paling besar, mereka cari yang paling mudah digunakan.